Orang Perak ni memang tak pernah serius ke? Asyik nak melawak je. Ceritanya tu bukan orang Perak tak pernah nak serius. Tapi Koma tu yang tak pernah nak ambil serius apa yang orang Perak cakap. Segala benda Koma nak bantai gelak. Ini puncanya koja-koja orang yang buat filem lah ni. Buat-buat drama Melayu yang guna logat Perak ni. Asyik logat Perak je lawak. Cuba kau tengok negeri lain tu macam Kedah ke, Kelantan ke kan. Dia memang ada cerita yang orang kata yang buat serius macam cerita-cerita silat ke, cerita gangster-gangster. Elok pun tak ada dia mau buat cerita pasal lawak. Kat Perak ni habis semua abang-long, gangster-gangster apa semua ni dah tak boleh cari makan dah. Buka je mulut, bantainya dia menggelak. Naya lah rupa itu Koma. Contohnya macam ni lah ya. Adalah seorang abang-long tu kan. Dia kerjanya tarik kereta. Dia tahan orang yang tak bayar kereta tu kan. Dia cakap rupa ni. Yup, apa bajang lah kamu ni udah 4 bulan tak bayar kereta yup. Udah merata awak mencari kamu. Ata ceritanya awak kena tarik jugalah kereta kamu ni yup. Ata bawa lerah kuncinya. Sekarang ada yang kena ni sekarang. Itu baru cerita gangster tarik kereta. Itu belum lagi kau menengok jenis orang kata gangster-gangster yang berebut kawasan tu. Dia menggaduh besar tu kan. Dia cerita kopi ni. Oi, King tak cibo. Apa dia ronjangnya kamu masuk kawasan awak ni? Kulu kelong, herit ayo ketum tu kamu tu kat sini. Kamu jaga tak cibo. Karang sikit punya pasir karang. Kamu tak keluar dari kawasan ni karang. Buat le. Atau kamu nak beransur sekarang ke atau nak berlari cicur kena perambat dengan awak ni? Cakap apa? Kalau dah rupa itu ceritanya, kalau kau merasa sedih ke, murung ke, kan? Rasa nak teroyak ke, kau datang je kat Perak ni. Kau bertinggi je dekat Pekan Parit tu. Kau mengikit sampai berayur mata Koma tu. Habis cerita. Aja bajang.